ada segelintir hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dituan gurukan oleh seseorang, dia buat perubatan-perubatan Islam yang dia kutip-kutip ayat Al-Quran, ini dapat ijazah, apabila dibaca ayat ini akan hilang semua kesukaran dan kesempitan hidup atau hilang penyakit-penyakit. Jemaah pernah dengar tak? Ada orang kata apabila badan ni lengoh-lengoh, penat-penat wa idza batashtum jabbarin. Puah. Sapukan ke badan, sapukan ke kaki. So yang lengoh-lengoh, yang penat-penat kaki ni nanti akan hilang. Pernah dengar tak macam ni? Kalau yang cakap seperti ni adalah gangster, penjahat, perompak, kita takkan percaya engkau mengada-ngada lah, kan? Tetapi yang cakap seperti ni ugamawan. Wa idza batashtum jabbarin, apabila baca ni ketika lengoh-lengoh nanti akan sihat. Ketika ustaz tu diinterview lah, dia ada macam podcast di suatu stesen TV. Lepas tu ditanya oleh jemaahnya, oleh moderator tadi, dia kata, kalau boleh tahu wa idza batashtum jabbarin ni kenapa boleh menjadi ubat untuk obat-obat lengoh? Yang diterjemahkan dia apa? Jabbarin. Jabbar ni kan kuat. So kalau yang lemah-lemah ni kalau disapukan ke badan jadi kuat. Orang awam tahu tak? Oh iya juga, logik juga. Tetapi kenapa yang diterjemahkan jabbarin? Kenapa wa idza batashtum jabbarin? Kenapa dia tak terjemahkan? Jemaah, ayat wa idza batashtum jabbarin itu ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 130. Maksudnya apa? Apabila kalian menghukum dengan kejam dan bengis. Sebenarnya ayat ni bukan berdiri sendiri. Ayat ini ada cerita dia. Mula tengok ayat 123, 124 sampai 131 sampai ke bawah. Dia cerita tentang Nabi Hud. Nabi Hud punya kaum, namanya kaum Ad. Yang mana kaum Ad ni punya perangai yang di samping dia ni menyekutukan Allah, dia punya perangai yang teruk. Di antaranya wa idza batashtum jabbarin. Kalau mereka menghukum dengan kejam dan bengis tanpa ada kasihan. Sementara akidah kita, ajaran Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang di bumi, maka engkau akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, nampak maksud ayatnya berbeza, tapi kenapa dia dirogol ayat tu, dipaksakan supaya ayat itu selari dengan maksud dia. Tujuannya apa? Supaya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nak tahu lagi, ada lagi ubat ini, baca ayat ini, baca ayat ni, hujung-hujungnya duit.